Safawi Rashid atau nama penuhnya Muhammad Safawi bin Rashid dilahirkan pada 5 Mac 1997 di Dungun, Terengganu. Tertumpu kepadanya dan dia melepaskan rempatan. Oh! Safawi Rashid. Dead ball specialist. Anak kelahiran Jati, negeri Terengganu itu mula menceburkan diri dalam arena sukan bola sepak secara serius ketika berumur 17 tahun. Niat awal beliau untuk menceburi bidang bola sepak untuk mencari rezeki bagi membantu ekonomi keluarga. Safawi merupakan anak ke-9 dari 13 orang adik-beradik. Pemain terkenal seperti Ronaldo, Ibrahimovic, Luka Modric maupun Neymar, mereka semuanya bermula dari kesempitan hidup hingga kejaya bola sepak mengubah kehidupan mereka. Sebelum bermain bola sepak, Safawi pada mulanya melibatkan diri dalam sukan sepak takraw dan dia juga merupakan bekas pemain sepak takraw wakil negeri dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM sejak dari sekolah rendah. Sewaktu tingkatan 3, Safawi mula meninggalkan sukan itu apabila mendapat peluang menjadi wakil skuad bola sepak Terengganu di kejohanan MSSM. Ramai yang tidak mengetahui, Safawi sebelum ini pernah bekerja sebagai tukang rumah. Pada tahun 2015, Safawi menjarung jersey kelab Titin FC dan meninggalkan kelab itu untuk menyertai kelab dari selatan tanah air iaitu Johor Darul Ta'zim ataupun JDT pada 2017. Hingga dia berpeluang untuk mengembangkan bakatnya ke Eropah apabila dipinjamkan semusim ke kelab Portugal iaitu Portimonense FC. Sewaktu di JDT, Safawi berpeluang menjalani latihan yang baik di bawah kendalian jurulatih di kelab itu. Sepanjang Safawi di JDT, beliau bukanlah penjaring utama, tetapi beliau banyak menjaringkan gol penting yang membantu pasukan. Di peringkat kebangsaan juga, Safawi menjaringkan 4 gol dalam 4 kemunculannya dalam kelayakan Piala Dunia yang akan berlangsung di Qatar. Sebagai pemain yang mempunyai kelebihan menggunakan kedua-dua belah kaki dengan baik, dengan faktor usia yang muda juga, ianya akan menjadi aset yang penting untuk memikat kelab-kelab yang lain. Bagi faktor gaji pula, purata gaji pemain Asia yang bermain di Liga Portugal sekitar RM30,000 hingga RM150,000 sebulan. Jika diambil kira nilai pasukan terakhir Safawi iaitu JDT selaku bekas juara Piala AFC, Safawi bakal menerima gaji sekitar RM50,000 hingga RM80,000 sebulan. Semoga Safawi dapat bermain dengan baik di sana dan menunjukkan disiplin yang tinggi dan juga mampu untuk memikat kelab-kelab lain di Eropah selepas ini. Selamat maju jaya buat Safawi Rashid.